OPKO, suara tempatan, akses persekutuan. Ramai rakyat Sabah mahukan parti tempatan yang benar-benar mewakili suara dan kepentingan negeri ini. Tiap kali mesyuarat, wakil Sabah, Ketua Menteri Kewangan minta, tak cukup itu, tak cukup ini. Di Amizan, di Kejam Persekutuan, Kabinet, Iwan, letih saya dengar. Minta itu, minta itu. Tak apa. Minta cara baik sebagai kawan. OPKO ialah parti itu, lahir di Sabah, berakar di Sabah dan setia kepada Sabah. Apa yang membezakan UPKO ialah kami satu-satunya parti tempatan Sabah yang berada dalam Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan. Dalam Kabinet, ini bukanlah akta rahsia rasmi lah, bukan detail. Tapi saya boleh sahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dati Iwan ini yang saya kenal daripada dulu, memang orang dia kalau tengok banyak diam, tidak banyak bercakap. Tetapi sekali dia bercakap dalam mesyuarat kabinet, saya betul-betul sebagai orang rakyat Sabah cukup bangga dengan komitmen beliau. APKO ini juga berada dalam komponen satu parti nasional. Tetapi bila dia bercakap, dia letak ke tepi itu. Yang dia utama adalah perjuangan Sabah first, itu dia tidak pernah lupakan. Ini bermakna suara Sabah bukan saja kedengaran di Kota Kinabalu, tetapi juga diperjuangkan terus di Putrajaya. Parti lain mungkin melaungkan semangat lokal, tetapi tanpa pengaruh di peringkat pusat. Banyak janji akan tinggal janji. UPKO menjebatani kedua-dua dunia, kekuatan tempatan dan akses nasional. Bersama OPKO, kita bukan sekadar ikut arus, kita pimpin haluan untuk masa depan Sabah.